Oh, tu makan biji. Terima kasih. Kita kat soalan kita. Masya Allah, terima kasih. Oh, baliknya. Oh, Cik Anak apa? Terima kasih Kak. Tak tukar ni. Tak yang seorang lagi. Kita nak apa? Nusha nak apa Nusha? Dah berapa menu? Kita dah ada 3. Nusha nak pengen makan apa? Kita kena tengok lah. Tahap. Okey dah. PZ2. Cuci dah PZ2. Ambil gambar ke video? PZ. Saya dah bukit sini. Angkat lah. Video lah. Ha. Nak buat satu. Okay, terima kasih lagi. PZ2 okey lagi. Sisi nak Ya, Kak. saya R1. R1 nasi goreng ayam atas kesedia semua melapangkan masa pada hari ini untuk kita sama-sama menjayakanlah gathering untuk ladies ni. Ni mungkin kita kata dah jarang-jarang kan kita dapat keluar sama di bengkel dan semua. Jadi hari ni kita untuk ladies je lah kan. Kita tunggu yang apa kendurian semua tu tak tahu payah. kan. So, kita buat je yang kita. Kita buat je yang kita. Okey, dengan cara ni kita comot-comot mengikut kepada apa yang telah kita undi kan. Undi poll yang majoriti di mana setiap orang dikehendaki menyediakan 2 hadiah. Dan dalam ni setiap nama kita ni ada 2. So nama yang kita cabut orang tu lah kita akan bagi hadiah. Macam mana nak bagi hadiah? Nak bagi hadiah macam mana? Macam mata ke? Oh, beratur. Okey. So jadi siapa orang pertama nak ambil? Saya. Excited. Excited ni tak? Ni Anis. Sekiranya dia punya ni, sekiranya tercabut nama sendiri, Boleh letak balik. warna dia semua sama. Dua Dua. So siapa nama yang kedua? Jangan nampak. Lagi seorang? Tak nampak lah kan? Tak ada. Okay, kat jalan dulu. Oh.